bina satu lagi jambatan kedua. Ada satu lagi perkara besar yang menjadi masalah kepada penduduk Pasir Gudang. Dia menjadi igawan sepanjang masa, lebih-lebih lagi dalam peak hours. Saya nak cerita soal Jambatan Permas Jaya. Adakah jambatan ni akan dinaik taraf atau dibina lagi satu? Jadi masalahnya, ini jalan daripada Pasir Gudang. Ini Jambatan Permas Jaya. Jambatan daripada Pasir Gudang, kita lihat kat sana berlaku kesesakan. Inilah setiap hari. Apabila balik kerja malam, petang akan perkara yang sama berlaku. Jadi perkara ini saya dah bangkitkan dalam mesyuarat kerajaan. Pada sejak 2024 lagi saya minta supaya kerajaan bina satu lagi jambatan kedua Permas Jaya supaya masalah kesesakan yang teruk ini dapat diselesaikan. Dan apabila perkara ini saya bawa bangkitkan dan kajian telah dibuat dan dilihat, dia beritahu saya bahawa tiada keutamaan untuk membuat jambatan kedua di sini. Jadi walau apa pun, saya memikirkan bahawa perkara itu memang benar-benar berlaku. Apa? Saya minta supaya kerajaan mengkaji secara awalnya sama ada ia perlu atau tidak, dan juga saya minta supaya berapakah bajetnya kalau jambatan kedua dibina. Setiap bulan saya akan tanya pada kerajaan apabila saya adakan mesyuarat setiap bulan, dan saya buat laporan yang bulan seterusnya mengatakan bahawa jambatan ini memerlukan kos sebanyak 212 juta. Jadi saya lihat begini, sebab 212 juta saya rasa kerajaan negeri sukar untuk melaksanakan dan ia memerlukan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Jadi sebab itu saya minta supaya mesyuarat seterusnya lah, saya minta supaya kerajaan negeri lihat semula keperluan jambatan kedua. Sebelum berlaku kesesakan lagi teruk, saya minta supaya perkara ini dibuat kajian lah dan dibina jambatan kedua. Dan akhirnya kerajaan bersetuju dan ia diserahkan kepada IRDA. IRDA adalah satu badan seperti PBT, tetapi dia di bawah kelolaan kerajaan persekutuan. Jadi oleh sebab itu IRDA pun mesyuarat seterusnya lagi. Dia mengatakan telah bawa kepada kerajaan peringkat persekutuan dan dikatakan bahawa untuk dibinalah jambatan tersebut pada masa akan datang. Bulan seterusnya lagi saya tanya lagi bagaimana progresnya, perkembangannya. Dia kata IRDA memberitahu bahawa peruntukan telah diminta kepada peringkat kerajaan persekutuan hanya untuk buat kajian awal, feasibility study, untuk buat kajian. Kajian itu penting kerana kita nak tahu berapa banyak kenderaan akan gunakan jambatan kedua dan jambatan yang ada sedia ada ni adakah betul benar-benar tak mencukupi, dan juga jenis jambatannya bagaimana, dan jambatan tu akan panjangnya berapa jauh dan jalannya berapa jauh. Itu perlu dibuatlah kajian tersebut. Tak apa, saya terima. Tetapi itu hanya baru memohon bajet untuk buat kajian feasibility study. Hanya itu dulu. Jadi kita pun tak tahu berapa lama bajet tu akan sampai, akan diluluskan. Kalau bajet tu dah diluluskan, barulah dibuat kajian. Kajian pun saya tak tahu berapa lama. Kemudian lepas kajian telah selesai, barulah diminta peruntukan untuk buat jambatan kedua Permas Jaya. Tapi masalahnya bila dia akan laksanakan. Jadi itu bergantunglah kepada kelulusan daripada pihak persekutuan, dan dimintalah pihak persekutuan ni bersetuju untuk membina jalan kedua Permas Jaya. Tapi perkara tu saya fikir ia masa berbulan dan juga bertahun. Jadi kita sabarlah dulu. Saya akan cuba usahakan perkara ini dapat diselesaikan walaupun mengambil masa yang lama.